rahsia shilling emas paun orang-orang. Tua dulu mungkin bernilai puluh atau ratus ribu ringgit apabila dihantar untuk penggredan. Numismatik, ramai orang tidak tahu. Shilling emas paun jenis ini banyak orang tua dulu ada dan ia mata wang sebenar yang digunakan dalam urus niaga sejak tahun 1838. Manakala pelbagai jenis yang lain ada digunakan sejak tahun 1795 di US. Usia shilling saya ni 143 tahun untuk $10. Liberty Hat tahun 1882s dan 127 tahun untuk $10 Liberty Hat 1898s. Shilling ini asalnya nenek saya beli masa pergi ke Mekah 50 tahun lebih dulu. Kemudian dia jual pada abang saya 20 tahun lebih dulu. Selepas itu saya beli dari abang saya pada tahun 2021. Fakta dan ciri-ciri shilling. Berat satu shilling jenis ini ialah 16.7 gram bersamaan nilai mata wang $10 pada ketika itu dan diameter 26.8 mm. Jumlah tempaan 132,000 sahaja bagi tarikh 1882s dan 473,600 sahaja bagi tarikh 1898s. Kandungan tembaga 10%, kandungan emas pula 90% 900, iaitu kurang 1.6% daripada kandungan emas 91.6% 916 yang biasa digunakan untuk emas perhiasan di Malaysia. Kebanyakan shilling emas paun ini dijadikan perhiasan gelang, loket rantai atau dijairkan menjadi barang kemas. Pelbagai bentuk lain dan harga mengikut jumlah berat, jumlah peratusan kandungan emas dan harga pasaran semasa. Apabila buat kiraan kenaikan harga shilling emas ini ialah daripada nilai $10 sekeping pada tahun 1882 1898 untuk emas berat 16.7 gram dan kandungan emas 90% 900 telah menjadi harga sebanyak $2,528, iaitu kenaikan 200 kali ganda harga emas pada 1911.25. Anggarkan 1 gram RM500 berat 16.7 gram, RM8,350 atau $2,005.28 satu keping shilling. Jarang orang kita jadikan shilling emas ini sebagai koleksi atau pengumpul wang lama yang dipanggil numismatik, yang mana harga tinggi dikira mengikut pelbagai faktor, contohnya tarikh, populasi, grade, jumlah tempaan, kondisi fizikal seperti kehausan, harga bidaan, harga pasaran semasa emas, jenisnya, tahap edaran, dan lain-lain, sehingga ada harga rekod lelongan ratusan, ribu atau jutaan ringgit untuk satu shilling, dan harga akan sentiasa naik dari tahun ke tahun. Contohnya rekod harga lelongan shilling 1882 S grade Maze 65 $28,000 pada tahun 2014, tetapi pada tahun 2025 harga naik $55,000 mengikut panduan harga di Pegasus. Untuk menentukan harga shilling bernilai tinggi dan tulen dari mana-mana negara, ia perlu dihantar untuk membuat penggredan, pengesahan dan persijilan oleh pakar numismatik yang diiktiraf di peringkat dunia, seperti di PCGS.com dan NGCCOIN.com. Manakala untuk duit kertas di Pimonotes.com, untuk rekod lelongan shilling termahal di dunia, sila rujuk link malaysiancoin.com 2022-05 duit shilling termahal di dunia. Saya pernah dengar untuk penggredan shilling lama zaman Kesultanan Melayu yang berusia 400 ke 500 tahun dulu. Ada beberapa isu untuk pakar-pakar luar negara ini mengiktiraf mungkin ada ceritanya dan harga yang sangat bernilai dari segi sejarah. Boleh rujuk pada pakar-pakar numismatik Malaysia yang lebih arif. Rekod lelongan shilling Malaysia termahal, sila rujuk link malaysiancoin.com 2012-08 duit shilling Malaysia termahal. Gambar true view dan nombor sijil shilling saya boleh disahkan secara online. Masukkan nombor sijil di acast.com. Saya buat persijilan dan penggredan sendiri tanpa melalui dealer untuk merasai pengalaman, tetapi tidak mudah. Banyak perkara perlu dikaji sendiri. Ada perbezaan kos dan risikonya sama ada berbaloi atau tidak untuk hantar sendiri, sebab kena bayar yuran klub, isi borang, buat band draft bungkus, kurier dan lain-lain. Kalau tak mahu pening kepala guna dealer, tetapi mungkin ambil sedikit masa atau tidak untuk shilling sampai balik kepada anda selepas hantar penggeradan. Tengok pada nasihat dan cadangannya. Dealer ialah syarikat yang dilantik dan diberi kuasa untuk hantar shilling kepada pakar penggredan dan pensijilan tersebut. Shilling saya ni ex-jewelry AU detail dan genuine not gradable. Keselamatan dilindungi oleh teknologi anti pemalsuan NFC. Jenis pemegang perisai emas IKS. Harganya tidaklah mahal seperti skala grade.
Mes 65 ke Mes 70 yang sesuai untuk kolektor premium dan set grade tinggi. Maksud EU dalam shilling. Mengikut skala penggradan, grade shilling EU adalah singkatan kepada almost unculated, iaitu kategori yang digunakan untuk menerangkan shilling yang menunjukkan hanya tanda haus yang minimum secara umum. Kejadian ini menghabiskan sedikit masa dalam edaran dan dengan itu mengekalkan kebanyakan kilauan pudina asalnya. Shilling EU digradekan pada skala dari EU 50 hingga EU 58 yang bermaksud bahawa ia masih mempunyai tanda haus walaupun keadaannya masih hampir luar biasa. Maksud BU dalam shilling. Sebaliknya, BU bermaksud brilliant unculated yang merujuk kepada shilling yang tidak pernah dalam edaran dan tidak menunjukkan tanda-tanda haus sama sekali. Ini harus mengekalkan kilauan pudina asli sepenuhnya dan biasanya tajam secara terperinci. Tidak seperti EU, BU bukanlah grade tertentu tetapi kategori umum yang merangkumi grade lain yang diterima secara rasmi, iaitu MES Mainstead dari MES 60 hingga BASE 70. MES 70 adalah grade tertinggi yang mungkin dan sangat dicari oleh pengumpul. Penampilannya yang mengagumkan dan kualiti yang menarik. Maksud not gradable ialah kadangkala pakar pitches menemui shilling yang tidak boleh disahkan atau digradekan. Shilling, tiada grade. Ini sama ada boleh atau tidak boleh diletakkan di dalam pemegang PCGS. Shilling saya boleh oleh itu ia berada dalam kapsul PCGS seperti dalam video ini. Nak tahu lebih lanjut mengenai skala, penggradan dan persijilan, shilling boleh rujuk di pcgs.com grades. Kalau anda terdesak nak pajak gadai shilling emas ni, biasanya hanya boleh pajak di kedai-kedai emas tertentu sahaja. Itu pun mestilah tanpa kapsul dan yang belum buat penggradan. Kalau tak nanti rugi nak kena buka shilling dari sijil dan kapsul kerana sudah keluarkan kos untuk grade. Kedai pajak gadai biasanya akan lelong jika shilling emas tidak ditebus dan pembida yang berjaya akan cairkan untuk buat emas perhiasan. Kecuali mereka yang tahu dan di kalangan peminat duit lama pasti akan simpan sebagai kolektor numismatik. Sebenarnya saya ada lagi 2 keping shilling emas paun Liberty Hat $10 yang kategori rare jugalah walaupun bukan grade harga yang tinggi kerana jumlah tempaan yang dihasilkan pada tahun tersebut hanya dikeluarkan 25,000 keping sahaja di dunia untuk 2 keping shilling $10. Tahun 1882S dan 1898S. Yang saya kongsikan gambar seperti di dalam video ini. Saya ingin jual dengan harga bukaan tak sampai RM11,000 sekeping dan boleh runding lagi. Sekiranya ada yang berminat boleh WhatsApp terus 0132073814 kerana saya perlu gunakan duit untuk urusankan berkenaan hal tanah saya. Untuk jualan 2 keping shilling ini, saya akan bagi sekali dengan kotak Korea Retan, kotak bungkus shilling, dan kotak plastik warna hitam tempat simpan shilling dari PCGS Professional Coin Grading Service yang saya unboxing selepas terima dari US. Selain itu, saya bagi juga majalah yang dapat masa join PCGS Club, slip packaging, salinan borang bayar fee PCGS, salinan borang dan banker check. Salinan borang submission yang saya isi masa hantar dulu. Senarai lokasi tracking penghantaran pergi balik dari kurier yang saya guna. Salinan commercial invoice custom. Salinan resit bayaran kurier dan lain-lain lagi. Kesimpulannya inilah sedikit sebanyak yang mampu saya kongsikan berkenaan shilling emas paun. Ini untuk pengetahuan anda semua. Sekarang banyak juga skema duit lama dalam online, jadi kena berhati-hati. Sekian, terima kasih. Oleh Karul Izwadi Hashim.